Saya ada banyak komitmen hutang kad kredit. Saya dengar kawan saya tutup semua hutang dia dengan Darul Lending. Bolehkah saya nak buat pinjaman dekat Darul Lending? Cik nak pinjam berapa tu? Pinjaman 22k, tapi komitmen saya tinggi dah 5k sebulan. Layak ke? Bagi saya slip gaji saya semak. Selepas dah semak, cik masih layak. Kami akan guna pinjaman ni untuk overlap dan tutup semua hutang cik ya. Tinggal bagi tu, cik boleh dapat cash in hand. Alhamdulillah, syukur sangat dapat cash in hand lagi. Korang nak buat loan tapi risau komitmen tinggi? Jom saya tunjuk macam mana customer ni lulus buat overlap sebanyak 352k untuk kurangkan komitmen dan ada extra cash in hand sebanyak 22k. Untuk komitmen tinggi, kami cadangkan customer untuk buat overlap dulu. Sebagai contoh, cik tadi tu gaji dia 8.6k tapi dia ada komitmen luar tinggi sebanyak 5.1k. Berdasarkan kelayakan, customer ni layak dapat loan 352k dengan kadar 3.32% untuk 10 tahun. After dia dah tutup 2 kad kredit dan 3 personal loan, customer ni dapat kurangkan komitmen dari 5.1k ke 3.9k. Customer happy sangat sebab dapat jimat komitmen bulanan hingga 1.2k. Dia juga dapat tunai ekstra untuk anak sambung belajar lagi. Proses mohon senang je. Kalau berminat, boleh semak kelayakan dengan kami secara percuma.